Saya rasa peniaga-peniaga online yang jual produk mata ni mesti sakit hati dengan video ni. Mesti sakit hati dengan video ni. Okey, tadi Abang Gak ada tanya Abang spek pasal spek mata hitam lah, polaroid apa semua. Jadi sekarang ni gila Abang spek nak tanya Abang Gak berkenaan ubat mata. Ubat mata. Jadi banyaklah bila Abang duduk di kedai spek ni, banyak ke pocik-pocik lah. Dia mari, dia kata anak dia beli ubat untuk cairkan selaput, untuk hilangkan selaput. Jadi dia kata dengan dia makan ubat tu, dia kata dia rasa okey, dia rasa terai. Sedangkan bila kita scan dekat mesin, test dalam bilik pemeriksaan mata tu, tak dapat baca pun. Tapi dia punya feel tu, dia kata terai. Jadi nak tanya Abang Gak lah, berdasarkan ilmu optom tu, betul ke ada ubat yang boleh menghilangkan selaput? Okey. Kalau Abang spek tahu, biasa selaput ni kena pergi ke hospital, buang manik. Jadi ni ubat ni macam mana? Ubat Okey. Alright. Terima kasih. Soalan yang saya rasa peniaga-peniaga online yang jual produk mata ni mesti sakit hati dengan video ni. Mesti sakit hati dengan video ni. Mesti kena kecam. Okey. Sebab apa? Dia macam ni lah. Benda yang bersifat fizikal, contoh saya ambil contoh lah. Anda pegang satu botol air mineral, lepas tu anda ambil satu guli, masukkan dalam botol tu, tutup botol tu. Cuba bayangkan kita nak keluarkan guli tu daripada botol tu dengan hanya makan ubat. Maksudnya kalau botol tu makan ubat, maksudnya kita ambil satu ubat, kita masukkan dalam botol tu. Ataupun sapu dekat luar botol tu. Adakah dengan kita buat tu, guli tu akan keluar daripada botol tu? Memang tak lah. Memang takkan. Sebab apa? Proses nak buang guli daripada botol tu, nak tak nak kena buka tudung dia, keluarkan guli, tutup balik. Begitulah juga macam katarak. Katarak ni dia satu selaput tau. Dia satu selaput macam gel. Macam gel yang dah mengeras. So gel tu, benda tu duduk dalam mata kita, kan? Kita nak keluarkan benda tu sebabkan dia dah mengeras macam guli tadi. Nak tak nak, kita kena operate mata tu, sikit je lubang dia. Operate sikit, keluarkan benda tu dan masukkan benda yang baru, jahit balik. Tu je cara dia, kan? Macam mana peniaga-peniaga online, saya tak tahu lah macam mana dia boleh, pada saya tak beretika lah. Overclaim. Sebab kita pun pernah ada satu kes, customer kita datang ke kedai, dia kata dia tak nak buat operation katarak lagi. Ingat tak pakcik tu nama dia? Tak sebut nama lah. Dah arwah dah. Dah meninggal dah pakcik tu. Yang mana dia beli 3 botol. Satu botol berharga RM180 ubat yang dia beli tu. Jadi pakcik ni dia percaya dengan klaim-klaim daripada ubat tu. Hari yang pertama dia datang kedai, dia test mata. Sebab dia nak test pandangan skor mata tu. Bila test tu, seingat saya lah, skor yang dia dapat tu adalah 6/12 skor dia. Jadi lepas dia ambil skor tu dapat 6/12, dia balik, dia makan ubat tu habis satu botol. Lepas sebulan dia datang kedai balik untuk cek skor kali kedua. Adakah ada ubat tu berkesan, bila dia cek, kami cek masa tu masih lagi sama, 6/12. Maksudnya mata dia taklah kata makin baik dan taklah kata makin teruk. Itu baru botol yang pertama. Bila saya bagi tahu pakcik, ubat ni takkan berkesan. Sebab katarak ni memang kena buang. Kena operate. Memang kena operate. Lalu dia balik, dia sambung lagi botol yang kedua. Habis dia pun datang ke kedai OM lagi sekali. Buat proses yang samalah, nak cek skor. Dan kali ni lah yang agak mengejutkan sikit. Dah habis 2 botol, skor sebelum ni 6/12 dah bertukar jadi 6/18. Maksudnya mata dia makin merosot, makin teruk. Makan ubat makin teruk. Tapi dia punya feel, dia kata dia lebih baik. Tu dia punya feel lah. Kita panggil placebo effect lah, kan. Kita pun kalau doktor bagi ubat pun kita rasa makin baik, padahal ubat tu ubat kosong je. So itulah yang berlaku pada pakcik tu. Tu dia dah beli 3 botol. Last kali saya ingat pakcik tu, last kali dia pergi hospital jugalah. Dia buang juga dekat hospital, buang selaput tu. Jadi nak katanya kepada peniaga-peniaga di luar lah, peniaga-peniaga yang produk-produk yang berkaitan dengan mata ni, stop lah buat benda-benda yang mengarut. Berhentilah menipu netizen yang senang percaya. Dia biasa yang saya nampak lah, dia banyak yang termakan benda ni orang tua lah. Biasa orang-orang yang muda ni dia dah kata apa, celik ilmu dah kata, kan. Dia tak percaya sangat. Orang tua ni biasalah, orang tua dia first kali dia takut. Bila dia datang ke spek sendiri, solution dia kita bagi dekat pakcik tu, biasanya kita suruh operate lah, tapi dia takut. Takut kena toreh mata
mata sakit je lah. Mata ni tempat yang sensitif. Bulu mata dan mata pun pedih. Gitulah. Betul. Dia punya masalah kan. Jadi maknanya selaput ni macam contoh Abang Gak bagi tahu tadi, guli yang dimasukkan dalam botol. Nak keluarkan guli dalam botol tu, nak tak nak kita kena belah botol tu ataupun buka penutup dia. Jadi sama macam mata lah. Istilah mudah yang kita dapat daripada perkongsian Abang Gak lah. Jadi mana ada rasa mak ayah ada masalah selaput ni, Janganlah beli ubat. Jangan beli ubat. Pergi hospital. Ya, betul. Cuma nak tanya Abang Gak. Selaput ni kan dia bukan terus kata jadi mengerah kan. Tak. Dia datang dengan sedikit-sedikit. Boleh ke dia pakai spek dulu? Boleh. Dia guideline kita dekat Malaysia ni, okey. Kalau orang yang ada katarak, dan bila kita test mata dia, skor dia tu masih lagi dapat 6/6 ke, 6/9 ke, 6/12 ke. Maksudnya pandangan dia makin merosot, tapi masih lagi pada skala yang tak perlu operate lagi. Tak perlu operate. Dan benda tu masih lagi boleh diperbaiki sedikit dengan cermata. Tapi kalau benda tu dah makin tebal sangat, sampaikan skor mata tu dapat 6/18, pakai cermata pun dapat skor 6/18. The bestnya adalah pergilah hospital untuk buang selaput tu. Maknanya pandangan dia dengan spek mata tanpa spek sama je. Sama. Tak ada improvement. Tak ada improvement. Maksudnya pakai kacamata pun tak ada beza. Tapi biasalah Abang spek pun pernah jumpa pakcik-pakcik ni, kita dah bagi tahu dia tak perlu buat spek. Dia ambil spek yang tak ada power boleh pakai. Okey. Tu dia punya psycho dekat kita balik. Tu ragam-ragam customer lah, dan biasanya orang yang berusia sikit lah. Kisahnya tak nak pergi hospital je. Tapi dia punya alasan tu memang ajaib lah. Dia nak sedapkan diri dia sendiri. Ya, betul. Tapi lalas dia datang komplain kat Kedah. Kata kita tak pandai buat spek lah macam-macam. Jadi setakat itu sajalah perkongsian kita dekat podcast Sembang OM ni. Mungkin untuk next kita akan ada topik-topik yang lebih menarik. Jadi kena nantikanlah. Nantikan next episode kita. Mungkin tetamu luar, mungkin masih lagi kami berdua lagi ke. Tengok atas bajet lah, bos bagi berapa. So insyaAllah kita berjumpa lagi dalam next series Sembang OM. Assalamualaikum.